Ucapan salam pembuka bicara untuk tatapan hadirin budiman. Tersenyum manis berwajah ceria, arena pidato kita berdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, rakan-rakan seperjuangan, seterusnya hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Saya, Ain Farhana binti Azrul Hasni, ingin menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Adab dan Nilai Pemangkin Generasi Rabbani. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, generasi Rabbani merupakan generasi yang berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, berakhlak mulia serta mampu untuk membimbing diri dan masyarakat ke jalan yang benar. Tanpa adab dan nilai Rabbani, manusia akan hanyut ke arus yang melalaikan. Oleh itu, marilah kita meneliti beberapa adab dan nilai Rabbani yang harus kita sematkan dalam jiwa. Tidak dinafikan, solat merupakan tiang agama. Jika ia kukuh, maka kukuhlah agama seseorang. Asas utama generasi Rabbani ialah mempunyai hubungan yang kukuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara caranya termasuklah menunaikan solat 5 waktu. Inilah kunci segala kekuatan. Namun, sebuah kenyataan menyatakan sejumlah 80% umat Islam di Malaysia masih gagal untuk menyempurnakan solat mereka. Inilah hakikatnya. Tidakkah kita pernah tertanya, mengapakah perkara ini masih berlaku? Sedangkan solat itu bukan sahaja satu kewajipan, malah ia merupakan benteng daripada segala maksiat. Oleh itu, kita sebagai generasi Rabbani haruslah mempunyai hubungan yang kukuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta meletakkan Allah di tempat pertama dalam kehidupan kita. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, generasi Rabbani bukan sahaja hebat di tikar sejadah, malah mereka menzahirkan akhlak mulia dalam kehidupan mereka. Misalnya, mereka menghormati yang tua dan berlemah lembut sesama insan. Akhlak inilah yang menjadi cerminan kepada keimanan mereka. Kerana tanpa adab, ilmu dan ibadah tiada gunanya. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri pernah menegaskan bahawa baginda diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya adab dalam kehidupan umat Islam. Oleh itu, umat Islam hendaklah menjadikan kasih sayang, kejujuran dan sikap tolong-menolong sebagai prinsip utama dalam kehidupan mereka. Nilai-nilai inilah yang dapat melahirkan masyarakat yang harmoni, saling menghormati serta bebas daripada perselisihan. Seperti mana slogan Hari Kebangsaan 2005 menyatakan, budi bahasa budaya kita menunjukkan bahawa akhlak ialah pakaian diri yang tidak boleh ditanggalkan. Oleh itu, kita sebagai generasi Rabbani haruslah mempunyai akhlak yang mulia dan menjadikan ia sebagai salah satu kewajipan dalam kehidupan kita. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, dalam pada itu, generasi Rabbani haruslah mempunyai kesungguhan untuk menuntut ilmu. Sejak awal perkembangan Islam, ilmu telah diberi kedudukan yang tinggi. Seperti mana Nabi Muhammad SAW telah diturunkan wahyu pertama baginda, iaitu Iqra, yang bermaksud bacalah. Hal ini membuktikan bahawa ilmu adalah asas utama dalam generasi Rabbani. Ilmu juga mampu membimbing manusia keluar daripada kegelapan kejahilan menuju cahaya kebenaran.
Namun begitu, ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Hal ini dibuktikan oleh sejarah perkembangan Islam sendiri. Imam Al-Ghazali misalnya, beliau merupakan seorang pengkaji dalam bidang fiqh dan falsafah. Selain itu, beliau juga menulis kitab-kitab yang digunakan sehingga kini. Begitu juga Ibn Sina, seorang tokoh ilmuwan dalam bidang perubatan yang bukan sahaja berkarya untuk dirinya sendiri. Malah, ilmu-ilmu kajiannya telah digunapakai sehingga zaman kini demi kepentingan manusia sejagat. Inilah teladan bahawa ilmu yang bermanfaat akan berkekalan sepanjang zaman. Sudah terang lagi bersuluh bahawa ilmu yang bermanfaat akan menjadi cahaya untuk menerangi masyarakat. Seperti yang kita fahamkan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Oleh itu, kita haruslah memahami akan tanggungjawab yang telah diberikan. Tanggungjawab ini bukan sahaja demi pembinaan diri, malah ia meliputi aspek pembinaan masyarakat. Antaranya termasuklah mengamalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita sebagai khalifah hendaklah membimbing orang lain ke arah kebenaran serta menghindarkan diri daripada kejahilan. Rentetan daripada itu, kita haruslah tampil ke hadapan sebagai seorang pemimpin yang mampu menjadi teladan dan contoh yang baik kepada masyarakat yang lain. Jelaslah bahawa generasi Rabbani haruslah berani untuk tampil ke hadapan sebagai seorang pemimpin dan bimbing umat Islam ke arah yang benar. Sidang hadirin yang saya hormati, kesimpulannya, generasi Rabbani bukan sahaja hebat spiritual, malah mereka berusaha untuk menjaga akhlak mereka, menguasai ilmu dan membimbing dan memahami akan tanggungjawab mereka. Inilah ciri-ciri yang harus kita amalkan agar umat Islam kembali mekar di persada dunia. Kita haruslah bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang sihat dan mendukung untuk melahirkan generasi Rabbani. Oleh itu, tepuk dada, tanyalah minda, tepuk dahi, fikirlah sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.